Nama saya Nora Syiti bin Abdul Muttalib. Boleh bagi kakak kot sebab saya tua sikit. Saya dah 40 lebih dah. Okey, saya tinggal di sini. Saya dah boleh kepit kot dekat dalam masa yang sama, minat membaca dah lama sebenarnya. Tapi sebab ada tuntutan kerja, baru sekarang lah 20 tahun kerja lapangan. So far genre yang saya baca lebih kepada Sekejap. Sina Anissa. Okay. nak ulang balik ke? Tak apa. Actually genre yang saya baca tu lebih kepada cinta, kehidupan, and lately ni suka sangat novel daripada Indonesia. Bukan dari buku terjemahan tetapi direct daripada Indonesia. Sebab kita lebih rasa dalamnya membaca buku tu. And then diorang ada banyak kata-kata yang indah dekat dalam tu. So far saya akan gunakan kata-kata diorang tu untuk dalam TikTok lah. So selamat berkenalan semuanya. Terima kasih. Terima kasih. Saya Aini Sudiana. Saya dari Langkawi dan belajar dekat Persekatan 6 Alustar. Okey, saya mula baca sebab saya tengok mak dan kakak saya baca, jadi saya baca novel-novel mak saya. Bila semua novel mak saya tu saya dah ada baca, saya dah berhenti baca. Lepas tu bila dah ada duit sikit dari kerja sambilan dekat Langkawi, saya mula beli buku dan mula sambung baca balik. Dan genre yang saya suka biasanya apa-apa yang historical atau apa-apa yang berdasarkan sejarah, dan di mana karakter-karakter dalam buku tu berada dalam situasi yang dia perlu hadapi cabaran masyarakat macam tu, yang libatkan, yang buat kita fikir isu dalam kerajaan, isu dalam masyarakat. Saya suka bila karakter perlu cabar dia punya masyarakat, dia punya situasi dan dia punya keadaan macam tu lah. Terima kasih. Assalamualaikum semua. Nama saya Durrani Tasnim. Saya di Alustar. Untuk join aktiviti kali ini, saya sebenarnya lebih suka untuk berkenalan lah dengan kawan-kawan yang biasanya kita tengok di Instagram lah, yang paling banyak yang meletup lah kan isu-isu macam komuniti buku ni. Tapi di Alustar ni kita belum jumpa lagi benda-benda macam tu. Jadi untuk mencari benda tu, di Alustar ni untuk event ni bagi saya okey lah kan. Untuk pertama kali lah. Kalau macam saya suka buku yang macam genre yang mengenai kisah perempuan kan. Perempuan baca-baca kisah penderitaan lah kebanyakannya, kisah-kisah yang dia cerita pasal perempuan, benda-benda macam tu saya minat lah. Walaupun di samping kita sibuk dengan kerja ni, kalau kita macam bila kita baca tu, kita ada jumpa kawan-kawan yang kita boleh kongsi kan, itu best lah. Dia macam boleh rehat lah kan, macam tu lah. Untuk sesi akan datang ni, saya semangat lah, lebih semangat untuk kenal lagi ramai orang macam tu. Terima kasih. Okay, Assalamualaikum. Nama saya Syafia. Saya tak tahu kata kena cakap. Kena scam. Okay. Saya genre baca, saya baca fiction lah mostly. Tapi dia pelik kan, saya tengok cover buku dulu. Minat cover, try baca macam tu. Tak kira lah genre apa pun. Macam tu lah. Saya baca dah dulu, lepas tu stop. Dan baca balik sebab dia. Tengok dia baca novel best sangat, aku cakap okay, nak start baca balik lah. Itulah ni tak boleh berhenti. Itulah. Okay, terima kasih. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Akira binti Fadila. Sekarang saya belajar di sebuah kafe. Okay, genre yang saya suka baca horror, thriller, crime.
saya tak suka lah baca cinta-cinta ni. Dia macam slow sikit lah. Kalau beli tu duduk kat situ lah buku tu. Dan orang yang apa panggil orang yang motivate saya untuk baca buku atau novel ni Yana. Kira kami satu geng pinjam buku dekat dia lah. Dia ibarat library lah. Dia supplier. Buku genre apa semua ada. Kira kalau kami nak beli, kami kena tanya dulu dekat dia. Kalau dia ada, cantik lah, tak payah beli lah. So, saya harap komuniti membaca kita ni makin membesar lah sebab kita baca ni tak rugi apa pun. Lepas kita baca tu banyak je input-input yang kita dapat. Kalau macam student boleh generate dia punya idea-idea dalam pelajaran lah. Kalau kita sebagai orang yang dah bekerja ni pun kita boleh ambil pengalaman apa yang dalam buku tu kata lah dalam hidup kita ni. Okay. Terima kasih. Assalamualaikum. Saya Liana Dalila. Kawan-kawan panggil saya Liana tapi kawan-kawan buku panggil saya Dalila. Itulah. Saya ada start lah. Untuk genre bacaan, saya dalam fasa mempelbagaikan saya punya genre bacaan. So, saya terbuka untuk baca sama ada fiksyen ataupun bukan fiksyen. Kalau fiksyen ni, saya sekarang macam lebih kepada slice of life punya genre. Lepas tu, horror, thriller apa tu saya baca jugalah. Kalau bukan fiksyen, saya baca juga latest saya baca ni buku 4 karangan daripada Zakbar. Lepas tu kalau bab-bab sejarah tu pun saya baca jugalah tapi tak banyak lagi lah, tak sebanyak bukan fiksyen. So saya terbuka untuk apa-apa genre saja. Okay, itu saja kot saya. Terima kasih. Nama saya Sharifah Amni Zahira, petik saya Ahmad Fakih. Saya suka baca buku random saja sebab kadang-kadang ayah saya macam balik daripada pesta buku dia bagilah macam-macam buku saya suka satu buku ni, tajuk dia Kisah Sultan Alauddin. Best. Dan saya suka macam buku macam lawan-lawan macam tu lah. Ada satu tu buku adik saya, Simura nama dia. Best. Saya suka buku. Dan saya suka melukis. Darjah 5. Nah adik. Nama saya Ahmad Ila Ahmad bin Ahmad Fakih. Nama saya Ahmad Ilal Ahmad bin Said Ahmad Fakih. Ni. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Syed Ahmad Fakih. Asal daripada Kuala Lumpur lah, tapi sekarang menetap di Sungai Petani. Ni anak dua orang lah, Amni dengan Idlan. Dia kena datang paksa baca buku. Saya minat baca buku-buku yang non-fiction lah. Fiction ada juga, kadang-kadang baca kumpulan cerpen, novel kurang sikit, tapi pernah lah juga baca. Kalau novel yang saya minat mungkin Khalid Husseini. Lepas tu ada novel pasal peguam-peguam sikit, apa John Green ke apa? John Grisham. Adalah baca sikit-sikit lah. Tapi Khalid Husseini yang paling minat lah. Rasa tiga novel dia dah pernah baca lah. Tapi kebanyakannya baca non-fiction lah. Sejarah, buku-buku umum. Macam tu lah, lebih kurang. Okay.
Ada lagi ke nak cakap? Tak ada? Ada nak cakap kan? Ada sebelum saya agaklah. Okey, baik, insya-Allah. Abang Aiman. Abang Aiman. Lepas ni kita akan buat sesi bacaan lah. Lepas tu akan habis. Bacaan. Aha. 2 minit itulah. Aha. Lepas tu saya lah sikit buku tu. Lepas tu Jalan tu. Okey, baik. Assalamualaikum. Assalamualaikum semua. Okey, boleh panggil saya Syafiq? Okey, Syafiq Izzuddin. Ada orang panggil Din, ada orang panggil Syafiq lah kan. Okey. Jadi sebuah sedikit hari ni first time lah kami berterima kasih juga kepada saudara Abang Herman Ruslan kita yang antara pelopor di Al-Star ni lah. Okey, baik. Sebenarnya Komkura ni, Komuniti Utara ni dia awal baru sajalah, awal tahun ni. Kami rancang nak buat pergi bendang aja, sembang-sembang, santai. Sesama kebanyakan JK kami di sana banyak orang lelaki. Kan, nak buat tepi bendang 10 orang sembang-sembang hujung minggu macam tu lah kan. Sebabnya asalnya adalah disebabkan oleh saya cerita buku ni sikit mukadimah lah kan. Okey, sebenarnya kebanyakan yang saya perhatikan lah komuniti ada yang lelaki, kawan-kawan kami semua ni Isnin sampai Jumaat kerja, maknanya kadang berurusan dengan mesin, mungkin financing, ada auditing ataupun yang tak berurusan dengan orang dan sebagainya. Mungkin nak mencari satu benda yang kelainan lah di hujung minggu kan. Sebab saya sendiri pun dalam engineering. Jadi nak cari benda yang lain di hujung minggu. So tak maulah setiap hari benda yang sama kan. So jadi sebuah sedikit itulah antara sebabnya. Sebab dulu sebenarnya saya ada pernah berdagang buku lah, jual buku di pasar buku dan sebagainya. Dan KL tu dia punya industri buku, komuniti buku tu sangat beza kan. Jadi sangat beza sangat banyak. Jadi bila mana saya main balik, sebab mak ayah saya tak sihat, saya main balik kerja kat Penang. So nampak ada sikit kekosongan lah kan. Beza kalau siapa yang biasa study kat dekat di KL atau Selangor, dia akan ada setiap minggu, setiap hujung minggu akan ada intellectual discourse, wacana-wacana yang sangat best untuk berkumpul, jumpa orang yang like-minded, suka kufu dan sebagainya. Jadi bila main kat sini, utara dia kurang sikit. Jadi apa sedikit yang kami cuba untuk mengangkat ataupun lebih kepada mengadakan. Jadi inilah komuniti buku tu sendiri yang kami cuba untuk buat. Jadi sebab itulah permulaannya first time kami buat dekat Kahwa di Batam dan juga kami antara AJK kami kebanyakan penulis buku juga. Macam Syed Mat Fatih ni ada buku dia sendiri. Buku lebih daripada 10 lah. Okay. So kebanyakannya penulis buku lah. Jadi kami mencari satu alif pada tidak lah 2 bulan sekali atau sebulan sekali tempat untuk berkumpul, untuk membincangkan idea-idea dan pada masa sama untuk mengeluarkan apa yang kita dah baca. Tak ada buku ataupun baca tu biar lepas tu lupa macam tu kan. So sedikit kita akan ada satu aktiviti untuk bersama sebulan sekali atau 2 bulan sekali untuk mencari orang-orang yang mau mencari ilmu lah. Jadi sedikit itu antara faktor utama lah untuk penubuhannya. Sebelum ni even dekat Penang lah kami ada buku jalanan bagan, iaitu lah 2021. Once dia punya founder dah meninggal, dia stop terus. So tak ada orang yang untuk mengumpulkan orang-orang yang untuk macam badan ketiga untuk menggerakkan komuniti buku. Utara dia kurang sikit lah. Penang, Ipoh dia kuat. Ada Ipoh Social Club, Ipoh Read dan sebagainya. Mungkin Kedah dan juga kadang beli akan bergantung pada persatuan penulis sendiri. Dan juga kalau pada persatuan penulis negeri tu dia aktif lah. Kalau kurang aktif lah. Jadi kami komuniti ini cuba untuk mengumpulkan orang-orang yang just nak jumpa kawan-kawan, membincangkan ilmu yang bersandarkan kepada buku. Bukan sekadar ilmu yang terawang-awangan yang kadang post kat Facebook, lepas tu rasa macam tak yakin lah kau dia punya posting, tu delete kan. So kami tak mencari orang itu, kami cari orang yang betul-betul yakin dengan ilmu dia akan bersandarkan kepada buku, dan once dia publish pada buku tu dia sangat yakin dan juga orang boleh membahaskan dia punya idea. Dan sebab itulah
komuniti ini bukan sekadar membaca buku, kami juga ada buat juga bengkel penulisan dan juga nanti akan ada sebagainya lah. Sebab apa yang penting bukan sekadar buku sahaja, yang pentingnya adalah kitaran itu sendiri, menulis itu sendiri. Sebab kalau perasan, kalau kita membaca sahaja tanpa membincangkan, mengeluarkan apa yang kita fikir, dia akan pergi berlalu begitu saja, kadang kita lupa kan. Salah satu cara untuk kita digest ataupun kita untuk ilmu yang kita dapat tu untuk kita keluarkan lebih faham melalui percakapan dan juga penulisan. Okay. Jadi sebab tu komuniti ni kami cuba untuk terapkan dua lah, buku dan juga penulisan. Perbincangan melalui kata-kata. Kita sembang macam ni kan. So once kita sembang-sembang dulu, mungkin siapa yang pernah belajar pada waktu-waktu universiti, selalulah ada benda macam ni. Tapi once dah masuk zaman kerja, akan sangat berlaku kekosongan, pergi balik kerja, bisa kerja je kan. Bingung nak cari benda lain pula kan. So bercakap dan juga menulis. Bercakap melalui kita punya aktiviti meet up macam ni. Menulis juga nanti kita akan mengajar bagaimana untuk buat journaling, iaitu diary lah. So in psychology they call it narrative therapy. Bagaimana kita regulate emotion kita, keluarkan, menzahirkan dalam bentuk perkataan. So bila mana kita menulis, keluarkan apa dalam kepala, so akan bebanan dalam kepala tu turun. So that's why benda-benda ni kami akan buat satu ekosistem lah. Bukan sekadar membaca, menjual buku, dapat buku simpan kat rak buku tak tahulah habis kita baca dulu kan. Kadang istilah yang dipanggil adalah book hoarder. Book hoarder ni dia beli tak baca pun. So that is the statistik yang dekat dalam Jepun juga dia panggil sundoku lah. Beli saja dan dia tak baca lah. So itu sangat merisaukan jugalah. Kita tak mau saja rasa beli buku rasa produktif kan. Kalau beli buku tu rasa macam kita ada buku. Rasa je produktif lah. Kita ada macam wah banyak rak buku, gambar banyak, post kat IG story, wah banyak buku. Tengok kita macam wah kita ni intellectual. Bukan sekadar tu saja. Jadi kita nak membincangkan lebih mendalam dan juga lebih kita panggil perkaparan kita yang ada buku tu, kita betul-betul mendalami dan juga bukan sekadar membeli sajalah ya. Jadi sedikit banyak lagi nak cakap tak apalah. Jadi itulah sedikit kita punya komuniti ni. Jadi nanti kita akan cuba sedaya upaya ataupun yang kami akan menggerakkan, saya dan Encik Mahfati kami menggerakkan di Bertam lah, dan juga di Alutstart, Abang Herman Roslan dia akan menggerakkan juga kawan-kawan tim lah untuk menggerakkan. Kami akan cubalah buat konsisten, sebab yang penting konsisten lah, dan juga mencarikan komuniti dapat masa sama, pastikan main sini berkenalan dengan orang, berteguk jugalah orang sebelah lah, ambil lah contact number ke social media ke apa kan. Sebabnya yang pentingnya adalah berkenaan dengan komuniti buku ni sendiri. Orang yang main sini kita tahu mereka rasa ada kekurangan dalam diri, rasa macam kerendahan, rasa macam ada kekurangan diri, mereka main sini untuk mencari ilmu. Jadi yang penting itulah cari kawan-kawan yang rasa mereka ada kekurangan dari, bukan rasa segala benda mereka dah tahu. So mereka nak main sini. Jadi bila main sini mereka tahu mereka ada kekurangan, humbleness tu, kerendahan diri tu, untuk mencari ilmu. Jadi kita akan jumpa orang-orang yang sama juga, yang mempunyai sifat yang pribadi yang sama. So rugi tak berkenalan pada orang yang sini lah. Okay, baik. Jadi untuk bacaan saya lebih pada balance lah, fiction dan juga non-fiction. Bagi saya dua perkara ni sangat penting dalam kehidupan kita sendiri, sebab dia untuk mengimbangkan intelektual kita dan juga dari segi empati kita, kemanusiaan kita. Jadi dulu mungkin setengah saya baca banyak non-fiction lah, dan bila mana saya mendalami dan juga begitu pentingnya kita membaca fiction juga, imbangkan dua, manusia dengan manusia pada masa sama untuk intelektual kita. Bukan sebelah saja, takutnya akan berat sebelah lah. Dia akan ada satu istilah dipanggil barbarism of specialization. Okay. Okay. Lama sangat lah. Okay, tak apa. Saya kat terus. Bacaan saya lebih kepada Hamka, ZRA, Ustaz Azizal, dan juga beberapa lagi yang lain dah. Jadi boleh teruskan untuk bacaan. Nanti kita akan sambung dan yang nanti kira untuk sesi siapa yang free untuk ke Bertam nanti boleh, kita akan ada 15 Ogos event di Bertam. Okay. Terima kasih kepada Tuan Pengurusi Komuniti Buku Utara, Cik Syafiq Izzuddin. Kita ada dua orang yang baru main.
kami dah buat dah sesi pengenalan diri. Jadi boleh ikut noh. Ni cerita sikit buku apa baca, lepas tu minat genre lah, genre apa yang minat. Ringkas tak apa. Kalau nak panjang pun jangan panjang sangat. Bismillah, nama saya Nur Syafiqah, asal Pentang Kedah. Buku yang baca macam buku tentang kehidupan lah. Assalamualaikum, nama saya Nurul Isa. Sebenarnya dah lama tinggal buku ni, baru nak mula balik. So, buku saya mau tu novel lah, novel remaja. Okay, Alhamdulillah. Program kita pada bulan ni ditaja oleh Kopi Tok Arau. Ini tu dia. Jadi sambil-sambil baca buku